Sebelum nak balik KL, kita pergi singgah bazar. Ni bazar Ramadan dekat Bacuk Pantai Rama. Tengok apa yang ada kat sini. Jom kita tengok. Ini pun Laiman. Laiman pantai. Betul-betul tepi pantai. Kebetulan hari ni sekali dengan pasar malam. Oh, penuh. Yang pasar malam dengan yang bazar. Tengok apa yang ada. Ni bazar ni. Tu ni. Gunting. Ya, raya gunting. Standard lah kena pasar malam. Kita cari apa benda-benda yang jarang jumpa. Okay. Ha? Oh, penuh kan. Kuih-kuih. Ramai orang ni. Kopiah ni. Ayah tu. Tak bergerak. Tak bergerak langsung. Tu jual John. Penuh. Macam mana nak jalan. Pigeon. Pigeon taco. Takoyaki. Itu kopiah. Kopiah sirap. Baru lepas sampai ke air. Air. Tak tahu? Air koktel ke? Ramai orang, ramai orang. Ayam-ayam, burger goreng, ayam cheese, burger goreng, strawberry. Budak-budak ni dah terlepas ke mana? Ke depan lah. Ni nachos. Nachos loaded. Tortilla. Oh. Roti kursan. Donat. Baru jumpa balik dengan budak-budak ni. Kondok mozzarella. RM5 RM6. Donat mini. Ni nasi. Ayam gunting. Yusuk. Wah, ni dah lapang sikit air kat sini. Tadi aku rasa sebab gap dia terlalu rapat lah. Ni macam lega sikit. Keropok-keropok lah ni pun bakar-bakar. Mostly apa yang aku boleh kata, menu dia pretty much the same. Sama je. Cuma beza-beza vendor. Macam korang tengok dalam video tadi lah. Most probably ayam goreng kata-kata.
Kok melekor pun rata-rata, nasi pun rata-rata. Cuma different seller, different taste lah kot. Ini bahagian air, daging bakar, lemak bakar. Churros. Yang tadi air balang. Nasi belau. Aku cakap tadi lah, menu lebih kurang sama je. Different seller je. Dah jalan lagi, sambung. Ni pun sama macam tadi aku cakap, lemak bakar. Sotong bakar. Sotong bakar. Different size. Dia. Oh, ayam susu. Air pula. Stesen air. Air balang. Berapa banyak air balang? Oh, balik. This is interesting. Prabu Maggi. Prabu Maggi haknya. Keluar, tak larat lah. Oh, keluar. Roti John. Macam layarnya Roti John ni. Nak ni Roti John tak? Roti John. Tak nak? Tengok Roti John tu. Oh, special lah. RM6. Tapi habis dah. Ice man. Wih, gila. Ramai orang weh. Tapi tu ada banyak-banyak yang menangkap aku punya attention. And due to location aku rasa yang Roti John RM6 tu. Tapi itulah, tak ada rezeki. Dah sold out dah. Bila lagi nak try? Boleh. Dia sebab dia gabung sekali pasar malam dengan bazar Ramadan tu yang jadi macam pack gila. So, nak kata next time bila lagi kan. So, itulah mungkin tak ada rezeki. Jom, kita sambung perjalanan kita tengok. Tengok, literally bazar ni tepi pantai. Pantai sebelah sana je. Berangin gila sini. Ke depan tu. Besar kat sini bazar sini. Sekejap aku bawa korang nak tunjuk macam berapa dekat pantai dengan tapak bazar ni. Sekejap sini tapak bazar. Jalan sikit je. Ni tadi yang first kedai ayam gunting tadi. Yang kedai yang first tadi. Ni dia pantai. Memang ramai yang datang buka puasa tepi pantai. Memang tarikan lah. Betul-betul sebelah. Itu Syah tu. Berangin kuat ni. Pantai Rama. Sepanjang pantai ni, tadi kita orang tengok daripada hujung sana sampai lagi sini orang duk hampa tika nak buka puasa kat sini. Bazar kat situ, depan tu masjid. Kalau nak solat semua kat situ je masjid. So everything dalam ekosistem yang lengkap lah. Memang sangat berangin. Tak tahulah korang boleh dengar ke tak. Tapi sini angin kuat gila. Memang sangat kuat. Sudahnya, disebabkan bazar terlalu pack, tak beli apa pun. Tu masalah bila terlalu ramai.
And aku rasa sebab yang masa yang first tadi tu, lorong in between seller sini dengan seller sini, gap dia terlalu ni sangat lah, kecil sangat lah. Terlalu kecil sampai memang belaga buntut lah, literally betul. Jadi tak selesa. So aku rasa dia pun patut anjak jauh sikit lah, bagi ruang, baru macam okey sikit lah kalau kata nak berhenti nak beli. So dia jadi macam bila orang tu berhenti, start jam sampai belakang. Dia jadi macam one way pergi, one way patah balik. So bila ada dorong orang ketiga, jadi tiga, jadi start. Tu lah apa yang pendapat yang aku rasa. Yang dekat lorong yang tadi itulah yang bermula yang gunting tu. Tapi yang lepas pada tu macam lapang sikit. Aku tak tahu lah, mungkin sini terlalu attraction, terlalu ramai ke apa benda, aku tak tahu. Tapi itulah, kalau boleh jarakkanlah sikit baru selesa. Hama dia ni dengan anak ikut. Panggil kucing Anas. Tu, ada kucing. Mari dah, panggil tadi dia mari dah. Kucing siam ni. Nyau. Anak lagi ni. Kecil lagi ni. Galak lagi. Oi, galak. Okey, tamatlah sudah eksplorasi nak pergi ke pantai. Bukan ke pantai, nak pergi bazar. Tapi dah lah, bazar ramai sangat orang, hinggah ke pantai. So until the next video, kita jumpa lagi. Kepada yang baru tu di channel, jangan lupa like, share, follow, komen. Assalamualaikum, bye.